Setahun tahun bila dia kena 2008 ke? Minta maaf kan, aku lupa sikit. Okey, dulu aku dah pakai dia, beli yang baru. Masa dia keluar dulu harga dia 15,000 geng, tapi kedai dekat satu Malaysia main harga sampai ke 18,000, ada yang sampai ke 19,000 pun ada. Sebab apa? Dia hot kit, dia terlalu padu, habis tu permintaan ramai gila, stok sikit, jadi dia pemain harga. Mau tak mau, siapa yang urgent, siapa yang tergila sangat, memang beli ya. Okey, dan aku ada member aku daripada KL minta tolong order, ambil di Penang pun ada. Okey, kenapa dia dipanggil King of the Darkness di 3S ni? Okey, satu, dulu masa dia keluar, dia jadi kamera official untuk NASA. NASA yang mana mereka duduk, bukan duduk di bumi ni, yang duduk di bulan, yang duduk dalam satelit, kat satelit tu semua memang pakai ni. Cuba hampa Google, cuba cek Nikon D3, Nikon D3S, Nikon D4. D5 minta maaf aku tak sure. Okey, antara model-model yang digunakan oleh NASA lah kan. Okey, so body ni agak ekstrim, screen belakang crack. Okey, bateri yang dia guna bateri tak original. Bateri yang tak original ni dia ada satu masalah. Okey, apa masalah dia? Masalah dia nampak simple, tapi kalau nasib hang tak baik, goodbye geng. Saya nak buka. Bateri original memang mahal gila, harga dia ratus geng. Okay, ni bateri third party. Bateri third party bila hang pakai, kalau nasib hang tak elok, ramai orang akan kata saya duk pakai tak ada apa rumah, hampa tak kena tak apa, yang duk hantar service repair aku macam-macam penyakit. Okey, bateri third party dia punya voltage, dia punya elektrik tak stable sangat. Apa akan terjadi? Dia boleh menyebabkan kamera hang rosak, board hang rosak, shutter hang rosak, dan senang kata short circuit. Dia boleh jadi short circuit. So hati-hati. Siapa yang dah pakai lebih Preston okey tu, mungkin lah apa okey lah. Aku sampai hari ni untuk DSLR walaupun mirrorless, aku tak berani pakai bateri third party kecuali action cam. Memang aku tak berani pakai, aku tak mau ambil risiko. Sebab apa? Nak beli mahal, dia bateri mahal sikit, tak apa, kita selamat. Okey, yang ni kamera ni dia guna banyak bersembang ni, dia guna untuk lektur di Langkawi baru ni. Kemudian sebelum ni dia biasa dah service repair call lama. Kemudian kamera dia senang kata problem, error. Habis tu dia punya blade, dia punya shutter dah video. Dalam video payah tunjuk dah jadi tak betul, senang kata problem lah kan, dah rosak. So dia nak hantar untuk servis sekali check. Okey, biasanya untuk servis sekali check aku akan ambil duit kerja siap-siap. Contohlah bila kita servis, kita check, kita minta servis repair lah kan, pakai semua elok. Lah aku tak mau tekan shutter, takut nanti jadi macam-macam. Okey, so far boleh on kan. Bila kita servis, sekali kita check, okey, kita servis. Sebab kebanyakannya aku servis DSLR ni payah nak rosak. Okey, bila aku buka, aku servis, dia elok, hang tak payah bayar extra apa pun. Okey, duit kerja aku tu je. Tapi bila aku buka, aku servis, contohlah part ni 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 contoh. Aku kata, bang, ini harga macam ni, abang nak buat lah? Kalau berbaloi untuk dia, okey, on kita buat. Tapi kalau dah tak berbaloi, hang boleh dapat lagi sebiji lain. Okey, harga ribu-ribu lemon, ataupun hang boleh dapat model baru. Untuk apa hang nak buat lagi? Cari yang lain ya. Okey, so second hand value di 3S. Sebab zaman lah kita belum appreciate untuk DSLR vintage. DSLR dah jadi vintage, tak ramai orang appreciate. So bila tak appreciate, harga dia below 3,000, silap-silap below 2,000 pun hang dapat. Kemampuan dia memang padu geng, memang best. Siapa yang masih simpan, masih pakai, kalau hampa nak tuning, okey, kamera hampa yang hello, hampa nak tuning, brother ni tuning dengan aku, sebab tu dia pakai lama. Okey, hampa nak tuning, bagi dia jadi macam D4, D4S, D5, Z8, Z9, Z7 sebagainya. Okey, hampa nak bagi sama level tu, insyaAllah aku boleh buat. Bomai je kamera tu. Sebab apa? Hampa nak pergi beli kamera yang professional, super professional kan, high end ni 5 angka kan, belah ribu dengan puluh ribu. Tapi apa main hantar servis, buat custom firmware, tuning dengan aku, bayar sedikit amount, tak sampai harga sebiji kamera pun, tapi apa boleh bagi sama level macam tu. So kalau siapa yang tak banyak duit nak beli kamera mahal-mahal gila, tak cukup duit kan,
Okey, hampa main invest sikit dekat aku. Kemudian hampa boleh pakai kamera tu lagi 3 turn, 5 turn dan sebagainya. Duit bila rasio ni hampa dapat, boom, nak beli kamera yang padu gila, lens yang padu gila, suka hati ya. Okey. So far aku beroperasi di Aitam, Penang. Alright. Nombor phone aku ada di bawah, di tepi atau di atas. Hampa tengok nombor phone aku. Jangan call biasa, jangan call bentuk WhatsApp, aku tak suka jawab. Hampa text message, voice message atau video message, WhatsApp aku, insya-Allah aku jawab. Kalau aku lambat jawab, lepas sehari 2 kan hampa message balik. Okey kan? Kalau tekan dah apa tunggu lama, aku langsung tak jawab. Cari orang lain. Mudah aja macam tu. Okey. Tak wajib pun nak survey repair aku, just nak tanya pendapat, nak survey boleh je. Okey. So takat tu je pula hari ni. So bye bye. Assalamualaikum.